Apa itu EPP atau Easy Payment Purchase yang ditawarkan oleh Public Gold? EPP adalah salah satu kaedah pembelian emas patuh syariah. Kaedahnya, anda boleh ke bahagian Physical Outright Purchase dan bila anda sudah pilih item yang anda inginkan, anda boleh pilih pembayaran secara EPP dan pilih tempoh bayaran sama ada 6 atau 10 bulan. Buat pengetahuan anda, harga item emas di Physical Outright Purchase berubah setiap 20 minit mengikut pergerakan harga emas dunia. Jadi dengan perubahan harga ini, anda hanya akan dapat membeli mengikut harga semasa yang telah dikunci sewaktu place order. Bayaran pertama perlu dibuat pada hari yang sama anda buat pesanan anda dan bayaran seterusnya mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Public Gold untuk bulan-bulan berikutnya. Item yang dipilih hanya akan dapat diambil di cawangan Public Gold ataupun secara postpaid insurance jika berat item di bawah 21.25 gram selepas semua bayaran selesai dibuat. Apa bezanya kaedah EPP dengan GAP? EPP adalah kaedah yang sesuai untuk orang yang disiplin membuat bayaran dalam masa 6 atau 10 bulan dan jenis emas yang dipilih sewaktu place order tidak boleh lagi ditukar bila sudah mulakan bayaran. Berbeza dengan GAP, anda ada pilihan untuk pilih desain emas fizikal sama ada anda mahukan dinar atau gold bar bila cukup gram emas dalam akaun dan simpanan di akaun GAP tanpa komitmen. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.